Tengok ni, belum gerak lagi, handphone dah tinggal. Hi everyone. So today we're going to Desaru. Our driver dah drive for 4 hours lebih sebab jam. Daripada hari ni apa tu namanya, hari apa? Hari pekerja. So ya Allah. Jalan Desaru. Jalan Desaru. Okay. So memang ramai dengan accident, dengan memang banyak kereta nak pergi tandas pun sampai patah balik sebab ramai sangat. But now kita nak masuk check-in hotel, tapi nak pergi cari makan dulu. Wait, like this? Yes. Yeah. Hi. Hi. Our driver dah lama ni daripada Kelang dia bawa guys. Kata-kata Semoga semuanya kaya raya. amin guys, amin. Nama siapa? Izrin. We're on the cruise. Hi. Kita hari dah sampai our residence. Tiara. Tiara Sea View. Yes. Desaru. Nampak tak? Nanti ada caption Okay, so sekarang kita nak buat apa? Makan. Okay, so sekarang kita tengah masak air sebab kita orang cari kedai makan tadi, tapi tak jumpa. Yang jumpanya memang laut dan bukan laut, apa? Hutan. Saya kena buat Maggi. Sebab Izrin bawa Maggi guys. Ingat nak makan malam ni, tapi sebab dah lapar sangat and tak jumpa kedai makan, so kita makan sekarang. So malam ni kita orang cari makanan lain lah. Ya. Sebabkan kita lapar, seorang satu. Seorang satu. Oh my god. Wow. We're on the cruise. Look at one. Spa, Shopee, Shopee, Spa. Spa what? Spa. Katanya. Konten kereta. Hidup konten kereta. Let's put the kita kembali dalam rancangan memasak. Selalu letak air dulu baru tak pencang. So awak macam mana? So you psycho. Ya. Yeah. Psychopath. Sebab ada cerita. No, sensor. Cuba tengok ada wifi tak? Ada. Maksudnya? Password dia. Tak ada. Itu password dia. Password dia. Apa? Nanti tengok Kurang awak tu kan banyak sekali dah kena We're on our way to pasar. Sekarang ni sedang hujan pula. ya oi. Sudah. Everyone dah berada. One hour later. Passing gelap je. Hai. So sangat baik, tapi sebabkan see our face right now is so wet. yeah. My setting spray, let's see if it's working. Let's see our backup cahaya or not. Ya, kita orang baru tangkap gambar sikit sangat. And then lebat. Lepas tu kan air surut. So jauh daripada pantai lah kan. And then now kita on dah redha. Basah pun basah. We don't care anymore. Bye. Look at our skirts, our
trousers, everything berlumut. Current condition. Literally mandi. Ya. Tak tahu lah apa masalah hujan dengan kita orang. Ya, memang Kita orang kan. Bila kita orang keluar cakap hujan. Piknik ke apa-apa ke hujan. kita orang dah ubah destination dah. Dia kan dah. Dia macam nak suruh kita pergi selain jom. Wait. Balik bilik lah. Kita nak keringkan dalam bilik. Kita akan cuba sehabis baik. Mari keringkan. Setelah 15 minit. Orang yang basah mandi kat pantai, dia orang boleh sama kat kolam. Tahan. Tiga. Dan kita orang ni macam mana? Cantik gini mau mandi kolam tak? Enggak. Balik bilik. Balik bilik kita. Ni sejuk ni masuk bilik. Ui, confirm. Serius. Ready? Mula masuk kamera semua. Lepas tu semua keluar. Okay, saya je buat macam ni. Okay, kanan dulu. 1, 2, 3. Tek. Kiri, 4 kali. Okay. Kita pun kanan. Dia belakang kali. Okay. Dua kali, okay. Dua kali, enggak. Itu dekat sikit. Kanan kiri, kanan. Hello everyone. Hello guys, welcome back. Hari kita dekat kedai makan. Setelah huru-hara tadi di pantai, nantikan ya betapa huru-haranya kita orang. So, apa kita makan ni? Kita makan set budi lah. Yang ni dimsum. Set uji. Kat sini lah kan. Sampai dimsum 2 watermelon and 2 lychee. So nantikan makanan kita orang nanti, okay? Cuba menghasilkan gambar yang menarik. Siang tadi kita dah mandi hujan. So malam baru nak tangkap gambar. Dua, tiga. Itu yang tak kata tadi, aku nampak. Awak perasan tak slipper awak dah hilang? Aku cakap kolam. Lepas. Tak tahu. Lepas di mana? Oh, bye. Belakang lagi. Alah, okey, nampak. Tu, daripada tadi ke sana? Kita tengah nanti kamera limpas. Itu.
Sedap gila korang. Recommended. Tolong beli, sedap gila. Sedap. Ni wayang. Abang dia menyewa tu. Kau ada menyewa kau tak? Dia kira sewa ni bukan kira. Bukan kira hotel malam macam tu. Kalau berpemalam. Baby tak kaki terus. Masuk barisan. Masuk barisan. Masuk barisan. Tangan angkat. Tangan jatuh. Tangan angkat. Tangan jatuh. Sedang diri. Kita dah lambat. Baik, tiga tu dah. Tak apa. Dia tadi nak diri sih. 2 hours later. Kita dah sampai. Cantik ya? Cantik juga. Korang kena pergi apa nama pantai ni? Pantai dah. Belakang lagi. Wah, tu cantik. Jangan lipat lagi. Tak ada. Tak, dia basah tak apa. Jangan pasir. Nanti tengok. Oh, tu tak nak nampak. Aida dengan Aida. Aida dengan Aida. Tempat dulu. Aida dengan panas-panas terik ni. Tapi still muka kita orang gelap. Sampai JB dapat lagi. Kita orang dah belum. Kita orang ada buah. Kita orang ada bola-bola lagi. Cucuk-cucuk. Sama jap. Kita ada apa nama? Goreng pisang dengan kopor-leko. Ada air kelapa. Banyak gila. Apa? Okey dah. Apa dah boleh? Dua kan? Sini okey ya? Tapi ini gini tau. Ini satu, cepat satu. Ini satu lagi. Ini dua. Tu ni. Oh ya, boleh. Dah. Let's go. Sama-sama. Silakan guys. Gambar ni perlu. Di bawah sekali tapi aku tak ada. Ni aku tak sampai. Tak ready. Ada okey. Okey. Dia tadi yang film tu. Yang kiri ni. Orang dekat apa namanya? Jalan Duri. Sebenarnya nak foto booster tapi dia memang cantik kan? So kita jalan-jalan sikit. Kita stay dulu.
dalam kesedihan. Setahun sekali tu kita Nyanyikan jumpa. lagu irama. 2 hari pula tu. Boleh 2 hari, boleh 2 hari. Ya, 2 hari je. Tapi tidak akan ku mampu tanpamu. Kerana Bye-bye. kau berikan Okay, siapa dah tinggal kedai? kebahagiaan. Bila kau menyatakan Kita orang update kejualan 160. Ya, je nanti tidur. terlena dalam rindu aku selalu padamu. Sengah tak ya? Sengah duduk jalan-jalan pula. Siapa suka jalan-jalan? Kau macam lelaki mah. Kau pun jalan-jalan apa kat desa dulu? Aku tak guna duit orang pun. Kat Betul. highway, let lah. Ha? Aku kat highway, let lah. Macam mana? Boleh ke tak boleh tak? Apa yang boleh? Sebab aku cakap kau cantik sangat hari ni. Kalau tak Apa dia? oh, hari ni cantik. Siapa lagi cantik? Oh, hari ni cantik. Kau setiap hari cantik kat semua hari ni kau cantik. 1 hour later. Perpisahan terakhir di Sial. Okay, sampai tak ada lagu aku boleh tahan. Bye. Thank you. What's your favorite place? I don't have a favorite place. I have my favorite people. And whenever I'm with my favorite people, that place becomes my favorite. Di saat ku menjadi pilihan, kau menjadikanku yang pertama. Di saat ku dalam kesedihan, kau menyanyikan lagu irama. Ku mampu